Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nelly Hanamiti Rozaini dan saya Nurain Alisa binti Muhammad Remy. Kami dari Andromeda Channel akan melaporkan Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda bagi sesi 2023-2024. Pada hari ini, 17 April 2023, berlangsungnya Watika Pelantikan Pemimpin Muda di Dataran Proksima SK Setia Alam. Majlis ini dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Konseling dengan kerjasama Unit Pengawas Sekolah dan Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Turut hadir pada pagi ini ialah Sarjan Masliza binti Mustar, Pegawai Perhubungan Sekolah dari Balai Polis Setia Alam. Jom kita lihat suasana pada pagi ini. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالوجدان كما نورت الأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب العافية وهذا وسلم إلى أساس menerokan lewat murid merangkap program pada hari ini. Pemerintah terkait penolakan dan program. Wakil Ain bin Abdul Rashid penolakan dan pendidikan khas guru-guru sekolah sekolah seterusnya murid-murid yang bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahawasanya kami berikrar akan menjalankan tugas dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab pada setiap masa. Jadi insan yang berdisiplin, mematuhi segala peraturan sekolah, sentiasa memelihara nama baik sekolah, berilmu dan berakhlak mulia, supaya menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan kami. Nampaknya itu sahaja liputan dari kami untuk Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda sesi 2023-2024. Saya Nurain Alisa binti Muhammad Remy dan Saya Nelly Hanamiti Rozaini dari Andromeda Channel. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi.